Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Lau Yew Kim yang akan menambahkan perkhidmatannya pada 12 bulan Mac tahun 2025 ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan beliau yang sangat banyak dan telah banyak menambah kecerdasan dan juga kejayaan kepada kolej kita, khususnya pelajar-pelajar sains dan matematik. Jadi saya harap Puan Lau bergembira menikmati alam persaraan ini dan bergembira bersama keluarga dan seterusnya meneruskanlah perjuangan selepas bersara. Terima kasih. Kepada Puan Lau, kami daripada Bidin mengucapkan Selamat bersara. Hello, Happy Diamond Puan Lau. selamat bersara Puan Lau. Tanggal 12 Mac 1965 bersamaan hari Jumaat, lahirlah seorang puteri yang diberi nama Lau Yew Kim. Cikgu Lau Yew Kim dilahirkan di Pontian, Johor Darul Takzim. Beliau merupakan anak kelima daripada 8 orang adik-beradik kepada pasangan penuh bahagia Encik Lau Tong Tat dan Puan Lim Ching. Selamat bersara Puan Lau. Semoga Puan Lau boleh menjalani kehidupan di hari-hari persaraan dengan penuh gembira dan bahagia. Saya Tahwifik dari Unit Matematik mengucapkan selamat bersara kepada Puan Lau Yew Kim. Semoga Puan sihat sejahtera, bahagia dan selamat bersara. 退休快乐 Yew Kim. Bye bye. 我们祝您追求生活愉快，美人老友记。 Mendapat pendidikan awal bermula tahun 1 sehingga tahun 6 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuming pada tahun 1972 sehingga 1977. Beliau meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Baloi dari tingkatan peralihan sehingga tingkatan 3 bagi mendapatkan sijil rendah pelajaran SRP. Seterusnya, beliau telah berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perhentian pada tahun 1982 bagi meneruskan pelajaran ke tingkatan 4. Cikgu Lau Yew Kim meneruskan pelajaran ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat pada tahun 1984 sehingga 1985. Minat beliau dalam bidang pendidikan, bercita-cita ingin menjadi seorang guru, telah memilih Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan di Kuantan pada tahun 1987. Di sana, beliau dididik menjadi seorang guru yang berdedikasi dan komitmen tinggi untuk mengajar anak-anak supaya berilmu dan menjadi insan yang berjaya. Semangat yang tinggi dalam bidang pendidikan membuatkan Cikgu Lau Yew Kim ingin meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau ingin menggenggam segulung ijazah yang menjadi impiannya sejak dulu lagi. Oleh itu, pada tahun 1997, beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan matematik. Beliau berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2001. Saya ucapkan selamat bersara kepada Puan Lau. Semoga di alam persaraan ini Puan Lau diberikan kesihatan yang baik dan bergembira bersama keluarga. Jaga kesihatan dan teruskan gaya hidup yang sihat. Selamat bersara Puan Lau. Kami ingin mengucapkan selamat bersara Puan Lau.
Pada Puan Lau, selamat bersara. Sentiasa sihat, selamat bersara. From us, as your Puan, happy retirement Puan Lau. Cikgu Lau Yu Kim telah bertemu jodohnya yang juga merupakan seorang guru, iaitu Cikgu Puah Lian Ho. Pasangan sama cantik, sama padan ini telah disatukan pada 20 November 1991 dalam majlis yang sungguh meriah. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 4 orang cahaya mata. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains. Hai semua, nama saya Puah Kai Wee. Saya anak kepada Puan Lo Yu Kim. So di sini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada mak saya dan enjoy retire life selepas ini. Terima kasih. Selamat pagi, diucapkan kepada Puan Lau. Kami ucapkan selamat bersara dan daripada pihak UNESCO Curriculum ucapkan ribuan terima kasih atas sembang bakti sepanjang perkhidmatan Puan Lau di KISTAP dan banyak membantu dari segi penyediaan sijil-sijil untuk kejohanan dan sebagainya. Itu saja daripada kami, UNESCO. Selamat bersara. Hai Puan Lau, kami Unit Sains dan Matematik mengucapkan Bismillah. Semoga sihat dan berbahagia. Jangan lupa kami kat sini tau. Selamat bersara Puan Lau. Bye. Kepada Madam Lau Yu Kim, kami guru-guru dari Bilik Kasawari mengucapkan selamat bersara. Cikgu Lau Yu Kim memulakan tugasnya sebagai seorang guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Peihua, Pontian, Johor pada tahun 1989 sehingga 1991. Pada tahun 1992, Cikgu Lau Yu Kim telah berpindah ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Xinmin, Sungai Besar, Selangor. Negeri maju lagi makmur. Setelah memperoleh ijazah, beliau telah ditugaskan ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yok Kwan Skinchan pada tahun 2003. Di sana, beliau diberi amanah mengajar anak-anak remaja yang memerlukan bimbingan untuk menghadapi SPM dan STPM. Pada tahun 2015, berlakunya pemusatan tingkatan 6 di daerah Sabak Bernam. Hal ini telah membawa Cikgu Lau Yu Kim berhijrah ke Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tunku Abdul Rahman Putra, KISTAP. Sepanjang perkhidmatan Cikgu Lau Yu Kim, beliau berpengalaman luas dalam mata pelajaran matematik T, iaitu selama 20 tahun. Cikgu Lau Yu Kim juga pernah menjadi pemeriksa kertas matematik tambahan SPM selama 10 tahun dari tahun 2008 sehingga tahun 2018. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai guru POL Bahasa Cina selama 24 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Semasa di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yok Kwan, beliau pernah memegang jawatan sebagai guru penolong kanan tingkatan 6 selama 2 tahun. Di KISTAP, beliau merupakan AJK PIBG KISTAP yang aktif dan juga Ketua Jabatan Sains dan Matematik.
Sepanjang perkhidmatan beliau dalam bidang pendidikan, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2001, 2006 dan 2013. Pada masa lapang atau cuti sekolah, Cikgu Lau Yew Kim tidak melepaskan peluang bersama ahli keluarganya melancong ke serata negara. Antara negara yang pernah dilawatinya ialah and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh darling, stand by me. Selamat sejahtera Puan Lau. Bersempena persaraan ini, saya ucapkan semoga sentiasa berbahagia dan gembira selalu bersama keluarga. Dan saya harap Puan Lau selepas bersara nanti sentiasa sihat dan ceria selalu. Selamat bersara Puan Lau. Selamat pagi. Kami kumpulan dari AKP Histap dengan ini mengucapkan selamat bersara kepada Puan Lau Yew Kim. Semoga akan terus sihat dan juga diberikan kesihatan yang baik dan dapat meneruskan kehidupan sebagai orang yang berpencen. Selamat bersara. Selamat bersara. Hello, attention, attention. Happy retirement, Madam Low. Bye. tanggal 12 Mac 2025, setelah 36 tahun menabur bakti sebagai seorang pendidik, tibalah noktahnya. Persaraan beliau sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Terima kasih cikgu. 谢谢老师。